Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara pengurusi majlis, saudara imam, pengurusi staf ahli jawatan kuasa Surau Al-Husna Shah Bandar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahaba ahlud duthur bid darajatil ula والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا تتصدق ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, sekumpulan orang-orang miskin daripada kalangan muhajirin. Muhajirin maksud apa tuan-tuan? Orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Sekumpulan orang-orang miskin yang asal daripada Mekah yang ada di Madinah ni, pada satu hari mereka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi mengadu kepada Nabi. Kata mereka, zahaba ahlud dusur bil darajatil ula wan na'imil muqim.
Pi orang miskin yang asal Mekah ni pergi jumpa Nabi, mereka kata dekat Nabi, mereka kata habislah. Habis, dia kata. Segala pahala dah diborong, dah ditapau oleh orang-orang yang kaya raya, oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi, oleh orang-orang yang tenggelam di dalam nikmat. Itu isu dia. Orang miskin daripada Mekah yang pergi ke Madinah ni, mereka tak apa benda, mereka duk fikir dalam kepala. Mereka kata habislah kita. Pasal apa? Pasal kita bukan orang kaya. Di dalam Islam ni dia kata untung jadi orang kaya. Orang kaya boleh buat pahala banyak. Habis, dia kata segala benda yang ada dalam Islam ni boleh orang kaya semua. Mereka borong habis, mereka tapau habis segala ruang-ruang, segala peluang-peluang untuk buat pahala. Itu cerita dia. Bila mereka pergi mengadu benda ni kepada Nabi SAW, Nabi pun tak boleh nak compute. Nabi tak apa hal mereka ni. So Nabi kata, wa mazak. Nabi kata, what do you mean? Orang putih yang lagu tu. Dia kata, what do you mean? Apa maksud hampa ni? Tiba-tiba saja hari ni mai dekat aku, lepas tu mai duk cakap macam tu, duk kata habislah, pahala semua boleh ke orang kaya, kami tak boleh apa. Awak cakap macam tu. Qal yusalluna kama nusalli. Orang miskin ni kata, kami semayang, mereka pun semayang. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka pun puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Tapi bila mai tang sedekah, mereka boleh bagi sedekah, kami tak boleh, kami tak ada duit. Wa yu'tiqun wa la nu'tiq. Mereka boleh merdekakan hamba, pasal mereka ada duit. Kami ada pun lepas-lepas belanja saja. Macam mana kami nak pergi buat pahala memerdekakan hamba? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi faham. Nabi faham. Sopalah masyarakat kita hari ni dah sama. Kan? Ya Allah, yang kata kita ni duk tunggu turn nak pergi haji ni, boleh dekat puak surah Al-Husna dulu. Mati, kena tanam, tak dan pergi haji. Duit pun tak ada. Turn pun tak sampai. Sampai ke belakang tu dulu. Sedangkan orang kaya, tuan-tuan, tiap tahun pergi haji. Tuan-tuan biasa jumpa orang kaya, every year buat haji. Dia tak ada hal dengan isu nak tunggu turn. Dia ada duit. Dia ambil package 200,000. Tiap-tiap tahun dia pergi package 200,000. Bukan sahaja boleh pergi, dia duduk dar tauhid, tuan-tuan. Kita habis muasasah ni, dia panggil muassusah. Nu mana tah hotel no, duk menapak nak mai. Allahu Akbar. Tu hak kita hari ni. Lagi kaya daripada hak kaya tadi, pi tak duduk dar tauhid, duduk istana raja, Jabal Abi Qubais. Dia berdua atas istana tu. Imam Sudais jadi imam semayang, lepas dia semayang, dia kena naik jumpa mereka tu. Bukan mereka turun main salam dengan dia. Dia lepas semayang, Imam Sudais lepas semayang, dia kena naik pergi jumpa mereka ni. Nak cerita, kata dalam dunia hari ni, macam tu keadaan orang kaya. Kita hari ni yang dengar cerita ni, kita hari ni yang melihat benda ni, kita pun kadang-kadang sebut juga, untung jadi orang kaya. Sahabat Nabi 1400 tahun dulu melihat benda ni.
Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, habis. Dia kata, pahala ni, puan-puan ni, orang kaya borong habis. Kami semayang, mereka semayang, sama. Kami puasa, mereka puasa, sama. Mereka boleh bagi sedekah, kami tak boleh. Mereka boleh merdekakan hamba, kami tak boleh. Pasal apa? Pasal kami constrain dari segi duit ringgit. Kekangan duit. Nabi dengar, Nabi faham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, afala u'allimukum syai'an tadrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Nabi kata, mau dah aku nak bagi tahu dekat hampa satu amalan, satu benda yang kalau hampa buat, orang dulu ke, orang yang kendian ke, tak boleh ting hampa, tak boleh lawan hampa. Aku nak bagi tahu satu amalan yang kalau sekiranya hampa buat amalan ini, pahala ni, tak kira orang dulu dah mati dah ataupun orang yang akan datang, tak mai lagi, mereka tak boleh ting hampa yang buat amalan ini. Qalu bala ya Rasulullah. Jawab puak-puak muhajirin miskin ni, dia kata, tentulah kami nak tahu. Nak buat apa tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salah 33 marrah. Nabi kata tiap-tiap kali habis sembahyang fardu, jangan lupa subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dalam satu riwayat kata 34 kali. Ada dua riwayat yang sahih. Nabi kata, siapa yang lepas sembahyang dia tak tinggal benda ni. Habis sembahyang fardu, jangan cepat-cepat bangkit, jangan tinggal. Ayat kursi jangan tinggal, ini zikir jangan tinggal. Kalau siapa buat benda ni, kata Nabi SAW, tak ada orang dulu, tak ada orang yang akan datang boleh ting, boleh lawan dengan hampa pahala yang Allah nak bagi tu. Melainkan, Nabi kata apa? Melainkan man sana'a misla ma sana'tum. Mereka pun buat macam apa buat, sama balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Simple, tapi pahala punya besar. Tuan-tuan, berapa ramai daripada kita yang tak buat benda ni? Sayang, tuan-tuan. Berapa ramai daripada kita yang tak buat benda ni? Sayang, tuan-tuan. Nabi kata apa? Kalau hampa buat benda ni, umat dulu dengan umat akan datang, tak boleh ting hampa. Melainkan kalau mereka pun buat macam tu, equal, sama balik. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala janji pahala sebesar tu, pasal Allah tahu akan ada ramai orang tak buat. As simple as that. Ramai orang tak buat. Macam-macam alasan, dengan sibuk dia, dengan takdan dia, dengan kalut dia, dengan raplah dia, dengan apakah. Benda yang kalau dia buat tak sampai 5 minit, dia tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Abu Saleh. Kata hadis itu berkata Abu Saleh. Abu Saleh ni dia bukan sahabat Nabi. Dia ni tabi'in. Orang yang tak ada jumpa Nabi. Dia hanya dan jumpa sahabat Nabi. Nama dia Abu Saleh ataupun nama sebenar dia Zakwan. Nama betul dia. Tapi dipanggil dia Abu Saleh. Dia wafat tahun 101 Hijrah. Kata Abu Saleh, dia kata faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah cerita dekat Abu Saleh, dia kata tak lama lepas itu geng muhajirin miskin tadi pergi cari Nabi balik. Dia pergi cari Nabi balik. Faqalu, depa kata sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislah.
Dia kata, ya Rasulullah, kacau mereka kata puak-puak kaya ni. Mereka dengar ni, tuan abang kat kami suruh buat ni, mereka dengar, mereka pun pulun juga yang tu. Dia kata, Tuan bagi tahu kat kami amalan tu supaya kami buat, kami dapat sama dengan mereka. Kami kurang dari segi harta benda, kami kurang dari segi duit ringgit, maka nak bagi sama dengan mereka, Tuan habang kat kami suruh zikir benda ni. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu kami pun buat. Tiba-tiba puak kaya hak kami duk jealous ni, depa dengar, depa pun pulun juga. Mai jumpa Nabi SAW, pergi mengadu dekat Nabi. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Nabi kata, tak payah buat apa lah. Itu kelebihan Allah bagi pada orang yang dia kehendaki. Kaya ni anugerah Allah. Allah bagi. Tak boleh buat apa, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita buat kesimpulan. Satu apa dia tuan-tuan? Sahabat Nabi, dia bersaing nak buat baik. Bersaing. Dia tengok kawan ni, dia nak buat lagi. Dia tengok kawan ni, dia bersaing dari segi akhirat ni. Sahabat Nabi menjadi budaya mereka. Mereka bersaing dari segi nak buat kebaikan. Yang kedua, jadi orang kaya ni memang banyak kelebihan. Apa yang orang miskin buat, mereka boleh buat. Orang miskin puasa, mereka puasa. Orang miskin semayang, mereka semayang. Orang miskin baca Quran, orang kaya baca Quran. Orang miskin zikir, orang kaya zikir. Tapi apa yang orang kaya boleh buat, orang miskin tak boleh buat. Apa dia? Orang kaya boleh pergi haji tiap-tiap tahun. Kita tak payah. Orang kaya boleh pergi umrah. Bukan saja pergi umrah tiap-tiap tahun. Dia ambil 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan, ada orang pergi umrah Ramadan 10 akhir. Dia pegang hotel 50,000 untuk 10 akhir Ramadan. 50,000. 10 akhir Ramadan tu 50,000 untuk tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, Allah bagi rezeki Ustaz. Apa lagi tanda syukur kita kepada Allah? Kita belanja untuk jalan Allah. Dia kata. Tuan-tuan, itu kelebihan Allah bagi. Kita tak boleh jaki mereka. Kita tak boleh. Itu kelebihan Allah bagi dekat mereka. Pasal apa? Tidak semua orang kaya sanggup buat macam tu. Hak mana buat, mereka patut dapat reward. Mereka boleh sedekah, mereka boleh infak, mereka boleh wakaf, mereka boleh korban, mereka boleh buat kenuri, macam-macam mereka boleh buat. Tuan-tuan, Syawal habis, dia main Zulqa'dah. Dia nak main Zulhijjah, dia duk main cerita korban. Berapa ramai daripada kalangan kita ni dah mula duk kira dah ni. Duk tengok ni kambing seekor berapa? Tahun lepas 380. Tahun ni naik 500 pula. 500 bagi orang tak ada duit banyak, tuan-tuan. Banyak. Tapi bagi orang kaya, dia tanya ni, surau hampa ada buat korban tahun ni? Dia kata tahun ni slow sikit, ekonomi tak apa cantik pun. Tak apa, saya bagi 3 ekor lembu. Lagu tu ya. Tak apa, saya bagi 3 ekor lembu. Weh, kita tadi nak bagi atas nama buah, nama siapa, tak apa, saya bagi 3 ekor. Orang ada duit. Itu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang kaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni apa, tuan-tuan? Kita cuba buat kerja sekuat mungkin. Cuba jadi orang kaya. Cuba. Tuan-tuan, berapa ramai orang kaya yang ada dalam Malaysia hari ini bukan hasil daripada keluarga kaya.
Berapa ramai orang kaya ada dalam Malaysia hari ini, SPM pun tak ambil. Tuan-tuan, bukan ambil SPM dapat second grade dah. Tak ambil SPM pun. Maksudnya apa? Tak pergi sekolah. Hari ini dia jadi milioner. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia nak jadi kaya ni tidak mustahil kepada sesiapa pun. Kena gaya, Allah bagi jadi. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia kita try seberapa boleh kerja kuat. Mana nak tahu? Nak jadi rezeki kita. Jadi kaya. Bila jadi kaya, terbukalah segala jalan-jalan untuk buat kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni apa dia, tuan-tuan? Kalau dah kita tak payah nak pirah. Tak payah nak pirah. Ibarat kata kukuk nyok ni sampai makan tepurung lah. Tak payah dah nak jadi kaya ni. Tak nampak jalan. Tak apalah. Kita pulun cara agama. Sembahyang sunat, kalau dulu buat seminggu sekali, tambah bagi jadi seminggu 3 kali. Puasa sunat, kalau dulu buat sebulan sekali, ambil 2 minggu sekali. Kita tambah kot tu. Pasal apa? Tak nampak jalan dah nak kaya dunia. Mudah-mudahan kaya akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka pulun buat baik. Satu hadis cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawm sha'iman. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tabi'a minkumul yawm janazatan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أطعم منكم اليوم مسكينا. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضا. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أو كما قال، hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, Nabi duduk dengan sahabat. Nabi sudah tembak satu soalan. Nabi kata, man asbaha minkumul yawm sha'iman. Nabi kita ada siapa puasa hari ini? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, saya puasa. Puasa sunat. Nabi kata, faman tabi'a minkumul yawm janazah. Nabi kata, hari ini ada siapa pi iring orang mati? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Tadi Pak Haji patah dan bisik kat saya tadi. Kata, Ustaz, kita sembang kat masjid lepas jemaah itu. Dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, daripada buka kubur belakang, tak pernah malam raya tak ada mayat masuk. Punya meriahnya mati ni. Takut tuan-tuan. Jangan main. Bukan takut mati tu. Takut pasal rasa macam tak prepare. Dia kata, tak ada. Kecuali tahun ni, dia kata. Tahun ni malam raya tak ada. Tak ada orang mati. Tak ada orang masuk kubur. Tak saat dia update saya pula. Dia kata, Ustaz, daripada sembang jemaah hari tu sampai hari ni, tiap-tiap hari mati, Ustaz. Dia kata. Saya kata, punggah. Punggah kata. Daripada sembang itu sampai ada sehari 2 pada Ustaz. Dia kata. Oh, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan. Takut. Takut apa? Nampak macam malaikat maut ni dia dah ronda kot ni 2-3 hari ni. Oh, kacau tuan-tuan. Dia dah ronda kot ni. Dia 2 kali tengok kita ni. Ini Allahu Akbar tuan-tuan.
Kalaulah kata takdir kita mati hari ini, agak-agak tuan-tuan okey ke tuan-tuan? Kita nak masuk dalam dengan nak jumpa muka nakir, dengan soalan yang dia nak tanya, dengan himpitan kubur nak kena ke tak ke, dengan kubur nak jadi sempit ke, nak jadi luas ke. Agak-agak tuan-tuan lepas tak kita? Kalau takdir kita mati dalam sehari dua ni. Takut tuan-tuan, takut, ya Allahu Akbar. Nabi SAW tanya, siapa di antara kamu yang pi iring jenazah ke kubur hari ini? Semua orang, Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, saya ada tadi. Nabi kata, man at'ama minkumul yaum miskinan, siapa yang hari ini ada bagi makan dekat orang susah? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, saya ada bagi sikit. Nabi kata, faman ada minkumul yaum maridan, hari ini ada siapa pi tengok, pi jenguk, pi ziarah orang sakit? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Tuan-tuan, apa jenis orang ni Sayyidina Abu Bakar ni? Sampai habis nama kata kebaikan, nama kata al-khairat, nama kata benda tu benda baik nak boleh pahala, dia buat semua. Kalau jadi seumpama Sayyidina Abu Bakar, kita tak ada nak buat dosa tuan-tuan. Pasal apa? Pasal masa kita penuh dengan nak buat kebaikan. Masa kita sibuk dengan nak buat pahala. Kita tak ada nak buat dosa. Yang jadi ramai hari ini duk buat dosa dalam social media, dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam TikTok. Dosa berkenyah-kenyah dia buat dosa ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tidak guna, tidak manfaatkan masa tu untuk buat khairat, untuk buat kebaikan. Jadi dia ada masa lapang banyak. Bila masa dia lapang banyak, dia isi dengan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tak ada masa nak buat benda tak elok. Pasal apa? Masa dia occupied. Masa dia diisi dengan buat benda-benda baik. Nabi tanya siapa yang puasa sunat? Dia. Nabi kata siapa yang iring jenazah? Dia. Nabi kata siapa bagi makan orang miskin? Dia. Nabi kata siapa yang ziarah orang sakit? Dia. Nabi terus conclude. Nabi terus buat kesimpulan. Nabi kata majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Nabi kata siapa yang semua benda yang aku sebut tadi dia buat, syurga dia. Syurga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pak Haji patah kata ke saya, ustaz kita ni lah, kalau buat abang kata ceramah ustaz Andi tak mau, kita buat sembang santai. Dia perkenal saya. Ceramah juga lah ni. Oh tuan, tak, dia pandai dia. Saya dah tak ceramah dah berapa belas tahun dah, tak ceramah. Kuliah pun cuti pula lama. Tahu apa hal lah dia ni, saya tak tahu. Saya tak nampak macam dia muih saya pun, nampak lagu sembang biasa, tapi saya jadi kalah dengan dia pula dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebaikan ni bukan part tu saja, bukan rajin puasa sunat, bukan iring jenazah ke kubur, bukan bagi makan orang miskin, bukan ziarah orang sakit saja. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan ni banyak tuan-tuan, banyak. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Tahun 80-an, saya duduk di SPS Merapai Selatan, kerja di sana. Taman saya duduk tu ada satu chief ADO. Kan pejabat daerah, dia ada DO, dia ada Chief ADO, dia ada DO, dia ada ADO. Dia Chief ADO pembangunan. Sahabat saya. Dia buat master's degree di US, balik mai, dia posting dia di situ. Surau taman kami tu, surau macam ni lah, duduk tepi padang. Tuan-tuan, dia Chief ADO tuan-tuan. Kalau turun kampung JKK ni panggil dia Tuan. Panggil dia Tuan. Ya, sama level dengan OCPD. Depan ni second grade punya magistrate, boleh buat jatuh hukum. Tuan-tuan, quiet, tak cakap banyak. Dia buat apa tuan-tuan? Balik kerja sebelum maghrib.
Sengap-sengap dia pergi surau kami tu. Surau Taman Berjaya, ni pun terbaik. Dia cuci toilet. Buat ayam, brus, bagi bosih. Dia beli ubat gegat. Siapa pun tak tahu. Jawatan tak pegang pun. Musi ke, AJK ke, apa pun dah. Dia kira jemaah pergi sembahyang. Hak ni sengap-sengap dia dah pergi buat. Kita pun tak tahu. Tapi bila kita pergi surau tengok, bila pun toilet cukup cantik lah. Tak tahu dia ada buat. Sehinggalah mereka lagu satu macam yang pergi duk endap tengok dia apa yang ada buat. Chief ADO tuan-tuan. Chief ADO pergi buat kerja tu. Pintu kebaikan. Tak payah orang bagi jawatan baru nak buat. Tak payah nak masuk dalam Facebook tunjuk kita buat. Tak payah. Sengah-sengah saja. Padan dengan Allah. Tahu Allah reward dia. Cukup. Tuan-tuan, bersih hati tuan-tuan. Kalau kita buat benda macam ni, bersih hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya dah baca hadis ni, saya dah tahu mesti faham ke mana ke. Hadis panjang cerita Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata kunna julusan ma'an Nabi SAW. Kami duduk dengan Nabi kat masjid. Faqal, tiba-tiba Nabi kata yaqlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nabi tunjuk pintu. Dia kata saat lagi nanti masuk satu orang laki-laki, dia ni ahli syurga. Nabi kata tuan-tuan, sahabat semua excited. Pakat tengok pintu. Fatala'a rajulun minal ansar. Cuy, tahu cuy? Masuk mai satu laki-laki. Cuy, masuk mai satu laki-laki. Dia ni orang Ansar. Dia orang Madinah. Tantifu lahyatuhu min wudu'ih. Masuk dalam keadaan janggut ni ayam semayang duk menitik. Baru sudah berwuduk, masuk main masjid. Qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi shimal. Sambil duk masuk, sambil duk pegang kasut selipar dengan tangan kiri. Rupanya lagu tu, style tu sebab kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, semua masuk pegang kasut. Rupanya sejak zaman Nabi, jenis tu, jenis masuk buat kasut ni. Baru masuk tak tepi semayang. Nabi kata saat lagi, Nabi tunjuk pintu tu, Nabi kata saat lagi nanti masuk mai satu orang, dia ni ahli syurga. Sahabat semua tengok, cuy masuk dia ni. Seorang sahabat Ansar masuk dalam keadaan janggut duk menitik ayat semayang, tangan kiri duk pegang kasut. Falamma kana al-ghad. Semua berkat tengok, tak kata apa. Esok lagi sekali, duduk sama dengan Nabi. Nabi kata saat lagi nanti masuk di pintu tu satu orang yang akan menjadi ahli syurga. Cuy, dia juga masuk. Sahabat kata nilai macam ni. Dua kali Nabi kata, dua kali dia masuk, orang lain tak masuk. Hari ketiga, Nabi kata lagi sekali. Nabi kata saat lagi, pintu tu nanti masuk satu orang lelaki, dia ni akan jadi ahli syurga. Dia juga masuk. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia tak puas hati. What's so special with this man? Ni apa special dengan dia ni? What's so special with him? Apa special dia ni? Sampai 3 kali Nabi sebut pada 3 hari yang berlainan, Nabi sebut, dia masuk. Nabi sebut, dia masuk. Nabi sebut, dia masuk. What's so special with him? Apa special dia ni? Apa satu amalan yang dia buat? Sampai nama dia Nabi sebut, dia masuk. Pasal apa? Amru bin Al-As pergi ikut laki-laki ni. Dia pergi kata dekat laki-laki ni. Dia kata, Syekh, saya ada masalah sikit. Saya ada masalah dengan bapa saya.
Saya ada masalah dengan bapa saya dan saya jadi quarrel, jadi bergaduh dengan dia. Dan saya tengok balik rumah 3 hari 3 malam. Boleh dah dalam tempoh masa ni saya tumpang tidur rumah. Dia cakap begitu. Dia ni pun kata, okey, boleh, jom. Tentu. Dia pergi tidur di rumah sahabat ni. Bukan nak tidur sangat, dia nak tengok apa yang dia ni buat, yang sampai Nabi sebut dia masuk, Nabi sebut dia masuk. Dia nak tengok apa satu amalan yang dia ni buat, sehingga kan Nabi sebut 3 kali pada 3 hari dan dia masuk tiap-tiap kali. Dia kata tak ada apa. Kot kata 3 malam tu dia duduk bangkit sembahyang tahajud pun tak. Dia ada bangun. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ada bangun. Tapi dia bangun tak sembahyang. Dia cuma berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh dia. Sampailah masuk subuh, bangkit sembahyang subuh. 3 malam duk, 3 malam macam tu. Cuma Abdullah bin Amr bin Al-As kata apa? Satu benda yang aku notice. 3 hari 3 malam duduk dengan dia, tak pernah dengar mulut dia cakap tak elok kat orang. 3 hari 3 malam duduk, tidak pernah dengar sekali dia pergi duk kutuk orang ke, dia pergi duk aibkan orang ke, dia pergi duk fitnah orang ke, dia pergi duk cerca orang. Tak ada. Benda tu tak ada. Yang tu satu adalah, dia kata, tapi tak apa. Cukup 3 hari, dia abang betul-betul lah. Dia kata, Syekh, ni nak cerita betul ya. Sebenarnya saya tak bergaduh apa pun dengan pak saya. Saya tak ada isu pun. Cuma cerita dia macam ni. Kami duduk di masjid, Nabi kata pintu tu saat lagi akan masuk seorang ahli syurga, hang masuk dia kata. Esok pun macam tu, lusa pun macam tu. Jadi aku eager to know. Orang putih kata eager ni maksud apa? Tak ingin nak tahu apa istimewa hang. Itu yang aku main. Apa jadi? Dia kata cerita mai apa satu benda yang hang buat sehingga Nabi boleh sebut hang akan jadi ahli syurga. Kata sahabat Ansar ni, dia kata apa? Dia kata apa yang hang tengok itulah aku. Tak ada lain. Tak ada benda yang aku tak tunjuk dekat hang. Aku macam tu je hari-hari. Dia kata kalau macam tu tak ada terang mana lah hang ni. Dia ingat lagu tu. Hadis sebut macam tu. Hadis sebut. Sehingga akan teringat dalam hati dia, dia kata, dia kata, lebih kurang aku. Dia kata, mana kata kalau hang ahli syurga, aku syurga juga. Sudah ingat dalam hati dia macam tu. Dia kata, tak apalah kalau macam tu, aku balik dulu, terima kasih. Dia bangkit, dia nak pergi. Sahabat ni panggil dia balik. Ya Abdullah, tunggu saya. Dia kata, ma huwa illa ma ra'aitah. Aku macam yang hang tengoklah. Aku tak bohong hang, memang aku macam tu. Tak adalah aku ni nak lebih-lebih semayang sampai bengkak kaki. Dah, aku bukan orang macam tu. Cuma dia kata, kalaulah boleh aku nak cerita, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan. Cuma aku sedaya upaya aku tak mau tipu siapa-siapa. Aku macam tu. Aku sedaya upaya aku tak akan buat kerja tipu ni, aku tak akan buat. Itu aku pasti. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dan aku akan make sure aku tidak ada hasad, tidak ada dengki kepada siapa-siapa yang Allah bagi kelebihan pada dia. Yang tu aku jaga.
Aku tak mau dengki dekat orang, aku tak mau nak jaki orang, aku akan jaga benda tu. Lain pada tu aku biasa saja, aku tak nak buat apa yang special. Bila dengar Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata apa? Dia kata hadhihi allati balagat bik. Dia kata had ni ya sebenarnya yang menyebabkan Nabi kata ahli syurga. Had ni lah dia kata wahiyallati la tutiq. Dah had ni lah kami tak apa yang nak buat. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata hak ni kami tak apa yang nak buat. Apa dia? Nak jaga hati ni supaya sentiasa positif dan berbaik sangka dengan orang. Susah tuan-tuan. Susah. Kita ni mana pun dia timai juga nak ingat kat orang ni macam-macam. Wahai kita pun bukan elok mana pun, tapi kita duk tengok orang ni, kita nampak cacat celah. Kita nanti duk mai juga rasa buruk sangka mulut kita ni, dia gatal nak bercakap tak elok pasal orang. Tangan kita ni dia merenyam, tahu merenyam? Dia merenyam tangan ni. Dia tulis juga dalam Facebook. Dia merenyam. Ya Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia tak boleh nak hidup aman tanpa mencederakan orang tu. Dia tak boleh. Dia ada satu sakit dalam hati dia. Sakit tu yang menjadi halangan dia dengan syurga. Tak boleh. Nanti duk mai dalam hati dia ni, duk mai tak boleh cakap juga tak elok kau. Dia duk mai type juga masuk dalam Facebook, masuk juga dalam WhatsApp. Dia nak buat juga. Dia buat satu kelegaan kepada dia. Puas hati aku boleh kata kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata inilah kelebihan hang. Hang boleh kontrol benda tu, hang dahsyat. Yang benda tu tak ramai orang boleh kontrol. Saya pesan saya dan saya pesan kat tuan-tuan semua, kita try yang ni. Try tuan-tuan. Memang dia merenyam sampai dalam hati ni. Dia nanti merenyam. Tambah kalau orang kata kat kita, oh merenyam ni macam nak jawab. Jangan jawab tuan-tuan, jangan jawab. Telan lah, baik ke apa ke telan, pada dengan Allah aja nilai kita. Cukup. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW contoh yang cukup baik, yang cukup hebat. Dari segi hati bersih, dari segi hati baik ni, oh tak ada orang seumpama Nabi SAW. Nabi ni bukan bersih hati saja, dia semua dia bersih, semua. Nabi ni Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau dia ada hari ni tuan-tuan, saya tak tahulah. Tuan-tuan tengoklah siapa pun orang yang tuan-tuan admire, orang yang tuan-tuan idolize, orang yang tuan-tuan rasa kagum, orang yang tuan-tuan letak dia sebagai satu contoh ikutan, itu bukan Nabi. Nabi jauh lebih baik daripada itu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nak cerita benda tu benda kecil, tapi Nabi dia buat sampai akhir hayat dia. Benda simple, benda kecil, Nabi tak tinggal. Hadis riwayat pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cerita hari Nabi wafat. Nabi wafat hari itu, hari Isnin. Nabi tuan-tuan, dia sakit dulu. Sebelum dia wafat, dia sakit dulu. Bahkan menjelang wafat tu pengsan berapa kali. Nabi tuan-tuan, Nabi Allah bagi macam tu. Pengsan jaga, pengsan jaga. Duk tahan ni, duk tahan sakit ni sampai blackout. Sedang balik. Blackout. Sedang balik. Kekasih Allah nombor 1 dalam dunia pun mengalami sakit. Hadis ni mai cerita pagi tu. Aisyah kata apa? Nabi duk
Ada hadis kata Nabi tidur atas riba Aisyah. Ada hadis ni, hadis yang kita nak baca ni, Nabi duduk bersandar di dada Aisyah. Sakit. Menjelang sakaratul maut. Masuk mai Abdul Rahman bin Abi Bakr, adik Aisyah, anak Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Aisyah kata Nabi waktu duduk sandar di dada aku. Aisyah sayang Nabi tuan-tuan. Nabi isteri ramai. Tapi menjelang sakit nak wafat ni, Nabi minta dekat isteri-isteri lain. Nabi kata boleh dah bagi aku duduk rumah Aisyah. Dan Nabi katalah hadis lain, Nabi kata aku boleh berlaku adil dari segi atiyah. Atiyah maksudnya pemberian. Aku boleh berlaku adil, Nabi kata. Tapi aku tak boleh dari segi perasaan. Benda tu beyond control. Beyond. Nak cerita sayang bini ni lebih tak boleh. Sebab saya tak ada pengalaman tu. Boleh abang aja. Ya. Tapi hadis cerita apa? Nabi SAW minta. Dia kata boleh dah. Dia nak duduk di rumah Aisyah dalam tempoh gering, dalam tempoh sakit. Isteri lain kata okey. Maka hadis cerita tentang wafat Nabi ni semua mai daripada Aisyah. Semua mai daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi tidur letak kepala di dada aku. Ila sadri. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bi. Abdurrahman adik dia masuk, tangan duk pegang kayu sugi. Siwak. Bahasa Arab kata miswak. Miswak ni kayu tu. Siwak perbuatan sugi itu. Dia masuk duk pegang kayu sugi. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah. Nabi tengok adik ipar ni masuk duk pegang kayu sugi. Nabi tengok. Aisyah faham. Kata Nabi nak kayu sugi itu. Aneh, benda kecil. Cerita sugi aja. Tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada hadis Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau benda tu tak jadi susah kepada umat aku akan suruh tiap-tiap orang nak semayang kena sugi gigi. Macam mana Nabi emphasize, Nabi tekankan tentang pentingnya kebersihan tu. Gosok gigi, sugi, ini kebersihan. Nabi bukan saja dia habaq benda tu, Nabi praktis benda tu. Kita tuan-tuan, saya mengajar 35 tahun dah duk pegang mikrofon besi ni, 35 tahun daripada 1989. Daripada zaman kaset sampai CD, sampai VCD, sampai belah ni live TV sampai 35 tahun. Jadi patutlah kalau saya berhenti mengajar pun. Nak abang yang tu, kan? Patutlah, orang tak boleh marah dah. Dulu tak ada orang tuan-tuan, dulu tak ada orang. Pusing pi, pusing main, forum perdana TV siapa dia? Tok Harundin, Tok Hasim Yahya, Datuk Ismail Kamus, saya. Duk pusing. Tak ada orang. Ada orang tapi orang tak mau ambil bahagian. Hari ini tuan-tuan saya tengok balik jadual apa kuliah Masjid Fahim, saya tengok saya paling tua tuan-tuan. Betapa sedihnya saya bila tengok saya itu seorang tua pada saya, Ustaz Usu Ahmad. Itu pun tua 2-3 tahun kot daripada saya. Ustaz Usu Ahmad dulu Timbalan Mufti Pulau Pinang dulu. Hal ini semua mudah-mudah tuan-tuan. Baru balik mesti ada 2 tahun, 3 tahun, ada hak pagi lama pun 10 tahun. Saya 35 tahun duk mengajar. Bukan nak abang kata champion Paramanan sangat. Nak abang kata lama dah. Saya kadang-kadang saya duk fikir di rumah kata aku ni,
Tak orang pun dah menyampah dengan aku. Tapi saya ni kadang duk fikir macam tu. Selain daripada faktor umur ni saja selit lah yang ni kan. Selain daripada faktor umur, kalau ikut hijrah dah 63, 62 lebih dah. Kalau ikut hijrah tahun depan umur Nabi jalan lah. Dah macam tu dah. Nampak ya macam tak ada Injil lama. Injil lama. Kadang-kadang tu duk fikir apa? Dulu kita boleh mentelaah. Saya nak pergi mengajar, saya buka sampai 4-5 kitab sekali baca. Lah tak boleh dah. Faktor umur tuan-tuan, tak boleh dah. Baca saya kira lagu nak terlelap. Dia duk main dah. Saya sembang dengan isteri saya kata, awak aku jadi macam ni. Dia kata, tua dah. Dia kata, saya mendengar dengan betul juga. Kata, terlupa kata tua. Tak boleh pergi dah. Kita dah tak boleh macam dulu dah. Tak boleh dah. Bila start off kuliah ni, oh syok rupanya duduk di rumah ni. Oh yang ni satu penyakit lagi. Syok duduk di rumah ni. Bila 8 boleh tengok berita TV, apa buletin utama, boleh apa. Tak ada stres. Hai, nampak? Ini semua kaki mengusik. Kaki mengusik. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Jadi cantik lah kalau saya slow down. Saya slow down. Lama-lama sekali ada nak buat satu kan. Beda kawan-kawan nak main salam. Yang tu ya. Kan? Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Nabi SAW tengah sakit ni, duk sandang di dada Aisyah. Nampak adik ipar masuk, duk pegang kayu sugi. Dia duk tengok. Dia duk tengok tu, Aisyah faham. Aisyah faham. Aisyah panggil Abdul Rahman. Adik dia panggil. Man, ambil kayu sugi ni. Dia cuci bagi bersih. Dia pepak-pepak kayu sugi tu bagi lembut. Dia bagi ke Nabi. Aisyah ambil kayu tu, basuh, bersih, dia pepak-pepak, dia bagi dekat Nabi. Nabi SAW bila dapat kayu sugi tu, dia sugi. Dia sugi gigi dah. Ni sakit nak wafat ni. Within second, berapa second lagi saat lagi Nabi nak wafat ni. Nabi ambil kayu sugi tu, Nabi sugi. Kata Aisyah, dia kata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qat ahsana minhu." Aisyah kata, aku tidak pernah tengok Nabi sugi gigi dia seelok itu. Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi gosok gigi seelok itu. Nabi gosok gigi dia. Tentu padan dengan hadis tadi Nabi kata apa? Kalau tak kerana benda ni akan jadi susah dekat orang, aku akan wajibkan setiap orang gosok gigi. Siwak inda kulli salah. Tiap-tiap kali nak sembahyang kena gosok gigi. Kalau tak kerana benda tu nak jadi susah, aku wajibkan benda tu. Nabi bukan kata untuk orang saja. Nabi sendiri. Dalam sakit ni, dia gosok gigi dia dengan kayu sugi tu. Aisyah kata, aku tidak pernah tengok Nabi gosok gigi secantik itu. Summa rafa'a yadahu aw isba'ahu. Summa qala fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Lepas Nabi sugi, Nabi tak kayu sugi itu, Nabi sebut perkataan itu. Ar-rafiqul a'la. Kekasih aku, Allah, Tuhan yang maaf. 3 kali sebut, Nabi wafat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Macam tu sekali Nabi SAW, dia buat benda baik. Siwak ini benda baik. Benda yang sekecil itu pada pandangan kita, besar pada Nabi SAW. Satu orang hantar kat saya satu link. Baca cerita tentang kayu siwak ni, miswak. Orang putih buat kajian, tuan-tuan. Orang putih. Mereka buat kajian, mereka buat study tentang kayu siwak ni. Tuan-tuan pergi umrah berapa kali, tuan-tuan pergi haji dah, ada siapa beli kayu siwak balik? Tak beli pun. Kita bagi kita brus gigi,
apa? Sistema. Itu bagi kita much better. Apa benda Nabi? Apa baranglah kayu siwak ni? Kita tengok Arab mak duk jual dekat Arafah, dekat Jabal Uhud. Kita tengok mereka duk jual, kita tengok daripada ketinggalan berapa puluh tahun. Kita ada ingat macam tu. Pasal apa? Pasal kita pakai sistem. Dia ada lagu pula ubat berus gigi tu. Tuan-tuan, kita baca-baca cerita pasal kayu siwak ni, dia kata apa? Kayu siwak ataupun miswak ini dia kata is a organic toothbrush. Organic toothbrush. Dia ni satu brush gigi yang organik, yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Yang berasal daripada pokok yang tumbuh di negeri Arab. Ni ranting kayu, pokok yang tumbuh di negeri Arab. Studi yang dibuat ni, kajian yang mereka buat ni, mereka kata apa? Cerita sistem yang kata tadi ni mula dicipta tahun 1938. Beruih gigi ni 1938 baru dicipta. Kelebihan miswak kayu siwak ni apa dia? Dia tak payah pakai air, tak payah pakai ubat. Orang Arab panggil ubat gigi ni Colgate apa dia panggil ma'jun asnan. Arab lagi. Kita ma'jun kalau Pak Tani ya. Ma'jun kan. Arab ma'jun maksudnya ubat tu. Ubat gigi tu ma'jun. Ma'jun asnan. Asnan sin nun gigi ya. Asnan. Plural dia gigi. Ma'jun asnan maksudnya ubat gigi. Pakai kayu siwak tidak perlu pakai ubat gigi, tidak perlu pakai air. Dia kata. Dan paling dahsyat kajian studi yang dibuat oleh orang putih ni, paling kasar sekali hasil kajian ni, dia punya finding, dia kata apa? Pada kayu sugi itu, pada miswak, pada ranting pokok yang digunakan untuk buat sugi itu, dalam tu sudah ada fluoride. Masya Allah. Rupa-rupanya syarikat ada ubat ma'jun asnan yang ada ubat gigi ni hasil daripada kajian terhadap kayu sugi. Dalam ubat gigi ni ada fluoride. Dalam kayu sugi itu sudah ada fluoride. Allah sudah built in, sudah buat dalam kayu sugi itu sudah ada fluoride. Guna fluoride ni apa dia? Untuk nak strengthen enamel dan nak prevent daripada berlaku cavities pada gigi. Macam dentist pula ni ada cakap malam ni. Sonok tuan-tuan, bila kita baca benda ni, Masya Allah kata. Dalam kayu sugi, ranting kayu yang kita duk tengok sebelah mata ni, dalam tu rupanya Allah sudah buat dalam dia ada fluoride. Apa guna fluoride ni dia kata? Guna dia nak prevent gigi kita daripada jadi cavities. Cavities ni apa dia? Tuan-tuan duk dengar iklan TV selalu dia sebut cavities. Cavities ni apa dia? Gigi berlubang. Tu cavities. Lubang pada gigi tu dia panggil cavities. Orang yang duk pakai kayu sugi itu automatik benda tu sudah ada. Dia prevent gigi kita daripada jadi cavities, jadi gigi berlubang. Sebab orang yang buat beruih gigi dengan ubat gigi, mereka masukkan benda tu. Mereka masukkan benda tu. Dalam tu ada silika, ni kajian yang orang buat. Dalam tu ada sodium bicarbonate. Dalam tu ada vitamin C. Dalam tu ada essential oil yang boleh menghasilkan bau fresh pada mulut. Tuan-tuan, ada dalam kayu sugi yang duk jual lungguk atas jalan. Atas jalan, duk lungguk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada satu pun sunnah Nabi yang tak bagus. Manusia tidak kaji, manusia tak tahu. Orang putih pergi kaji, orang putih jumpa benda ni. Tapi mereka buat apa? Mereka ambil benda-benda yang ada dalam kayu tu, mereka buat dalam bentuk ubat gigi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tulis dalam link yang saya baca tu, dia kata tahun 2003 satu kajian telah dibuat dan merumuskan bahawa kayu sugi itu is more effective than conventional toothbrush.
Pakai kayu suri itu lebih baik daripada pakai berus gigi biasa. Itu diputuskan dalam satu convention. Dan dia kata benda tu paling berkesan untuk nak reduce plak. Bukan plak tu, bukan plak dinding tu. Plak gigi ni. Benda ni. Dan paling dahsyat, dia kata apa? WHO, World Health Organization, recommend menggunakan miswak ni untuk gigi. Saya baca link tu, saya tak puas hati. Saya Google pula kuat atas lagi nak tengok betul ke WHO recommend benda ni. Ada dalam Google, di bawah website WHO. Ada. Allahu Akbar. Kita punya penyakit ni apa tuan-tuan? Kita punya penyakit kita. Kalau abang kata hadis Nabi, dengar gitu lah. Abang kata ni recommended by WHO, dandal. Kita punya rasa kagum tu tidak ada pada Nabi, tapi kita punya kagum tu ada pada orang putih hari ini. Memang lagu tu pun, memang lagu tu. Oh, kata WHO pun recognize, oh benar ni. Nabi doa abang lama dah. Tak ada siapa peduli. Tuan-tuan, lebih hebat Nabi ni apa dia? Lebih hebat Nabi ni. Dia siwak tu dah hebat. Lebih hebat Nabi ni apa dia? Hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia kata lamma ghassala Nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba yaltamisu minhu ma yaltamisu min al-mayyit falam yajidhu faqala Ali bi abi at-tayyib tibta hayyan wa tibta mayyitan atau kama qala. Hadis itu isnadnya sahih. Sayyidina Ali, dia yang mandikan jenazah Nabi. Nabi wafat, Ali mandikan. Nabi kata Sayyidina Ali apa? Dia kata zahaba yaltamisu minhu ma yaltamisu minal mayyit. Masa mandi Nabi ni, duk carilah kok ada benda kotoran yang biasanya ada kepada mayat. Kita kalau mati, geng Al-Husna mandi mayat sekali ke bawa bila mandi mayat adalah kekotoran kita, kan? Sayyidina Ali kata apa? Dia mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kekotoran, tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih sebersih-bersihnya. Kata Ali bin Abi Talib, dia ni anak kepada Abu Talib, dia sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menantu Nabi. Ali kata apa? Bi abi, demi ayah aku. At-Tayyib. Allahu Akbar. Dia kata Nabi ni Masya Allah, Tayyib, cukup bagus. Tibta hayyan wa tibta mayyitan. Ali kata apa? Ya Rasulullah, engkau sangat baik semasa hidup dan engkau tetap paling baik ketika mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil contoh daripada Nabi. Kita hidup, kita apa? Kita orang Islam. Apa yang kita nak contoh kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi suruh kita cari jalan-jalan buat baik, kita cari. Boleh buat hak besar buat, tak boleh hak kecil kita buat. Within kita punya kemampuan, kita buat. Orang putih kata apa? Dia kata what you give you get back. Orang putih kata what you give you get back. Apa yang kita buat, kita bagi, kita akan dapat balik. Kalau kita buat baik, kita jaga mak ayah kita, anak kita jaga kita. Dia macam tu. What you give, you get back. Hang tunjuk hang sayang ayah hang, sayang mak hang, sayang. Bukan berasa berat nak, no. Kita jaga ni dengan penuh kasih sayang. Esok kita punya time, anak kita jaga kita dengan penuh kasih sayang. Orang putih kata lagi, dia kata apa? What goes around comes around. Apa yang hang buat tak elok ke orang, dia akan main ke hang balik. Dunia memang itu dia punya peraturan dia.
Quran kata apa? Dalam surah Al-Isra ayat 7. Quran kata, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falah. Sama macam orang putih kata tadi. Allah kata, in ahsantum, kalau hang buat baik, ahsantum li anfusikum. Hang buat baik tu untuk hang, bukan untuk orang lain. Kalau kita hari ini pilih untuk buat baik, kebaikan itu kita dapat. Wa in asa'tum falaha. Kalau hang buat jahat, esok hang terima balik kejahatan itu. Inilah sebab pasal apa saya main surah Husna malam ni. Ni orang putih kata inilah subject matter. Inilah sebabnya. Tak cadang pun nak main. Pak Haji patah dengan sahabat kita ni, jubah kita ada musik tu tadi, depan ni 2 orang. Dia satu macamnya ada otek saya. Otek atau otek. Dia pandai depan ni. Ya. Saya jenuh jawab telefon. Ustaz kata tak ceramah dah ni, apa cerita ni? Saya kata dah, ni bukan ceramah, ini sembang santai. Ada yang kata tak apa kalau macam tu kami nak panggil main sembang santai juga. Saya kata tak boleh lah. Saya kata ya ni lain. Saya kata ni cerita Al-Husna ni lain. Pasal mereka ni ada tim Tok Adi. Tok Adi, penggali kubur. Mereka ni pasal ada tim Tok Adi. Surah Al-Husna Syahbandar ni ada tim Tok Adi. Saya dah impress lama dah. Jiran saya Dr. Zafri kita ni duduk cerita dah kat saya dulu. Cerita pasal geng jawatan kuasa kubur. Cerita lama dah, masjid daripada zaman Ustaz Zul Khairi cerita dekat saya. Saya dah impress lama dah. Allah hatung jumpa hari Jumaat hari itu sembang. Tuan-tuan, susah tuan-tuan nak cari satu tim sukarela buat kerja tak ada bayaran. Tuan-tuan, kebanyakan tempat ni ada orang tertentu yang diurus ni. Di sini mereka ada satu tim 30 orang, aktif 20 orang. Kubung dua ada 3 unit. Kalau tuan-tuan rasa macam nak meninggal malam ni ada 3 ada kosong duk tunggu. Dua ada dah. Tak ada kalut baru nak pergi korek. Dua ada reserve dah 3. Inisiatif itu, inisiatif. Buat kerja dengan sukarela, dengan seronok. Untuk tadi kita kata, kita ada mak ayah kita tua dan uzur dan sakit. Kita jaga, tapi jaga ni dia ada 2 macam. Ada satu jaga terpaksa. Tapi ada satu jaga dengan penuh kasih sayang. Jaga terpaksa dengan jaga penuh kasih sayang ni tak sama. Jaga, tapi jaga dengan kasih sayang ni, Allahu Akbar. Macam bini kita di rumah duk masak. Masak terpaksa dengan dia masak dengan kasih sayang. Nak bagi laki dia makan. Tak sama tuan-tuan. Telur dada tu juga. Tapi rasa dia tak sama. Tak sama. Kita tengok. Telur dada lagi malam ni. Abang, yang ni kasih sayang abang yang ni. Kita pun ambil nyap kata. Betul yang kata. Hang memang sayang. Dia rasa tu. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni tim Tok Ali surah Al-Husna Syahbandar ni kerja dengan penuh kasih sayang, dengan penuh seronok. Duk hantar video saya duk tengok, duk buat kerja gembira tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai menghargai susah payah, segala jerih, penat lelah, saya tak boleh. Dia kata, mainlah Ustaz satu. Saya tak cakap banyak, saya kata okey. Maka duk telefon tanya, dia tahu Ustaz, kalau untuk kami pun nak buat kat grup tu hari ni. Kata, hamba try tengok apa. Oh, bukan senang tuan-tuan. Siapa try, siapa tahu. Not that easy. Tak semudah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesahabat yang asal sini tak apa. Hak orang luar saja. Terus habis malam ni saya mayat terkejut. Pi bila-bila lapang saja. Tuan-tuan pi tengok. Macam mana cantiknya.
perkuburan berpusat semampai utara yang ada di Pinang Tunggai itu, yang diuruskan oleh Masjid Abdullah Fahim, dan juga yang dibuat kerjanya ialah Surau Al-Husna. Pergi tengok tu tuan-tuan, rasa macam kalau boleh we mati awal sikit. Pasal apa? Takut lambat esok kok penuh, tak dapat lah kat kita. Tu pindap tengok setengah abang dah ni. Dah setengah dah tu. Haji patah abang kat saya, kata daripada jemaah hari tu boleh tiap hari 20 16 hari 2, saya kata dah nak dan dapat siapa elok ni. Takut kita pun. Cantik. Raudhatul Sakinah, satu taman yang tenang tenteram. Kita tengok tu nampak Allahu Akbar. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah. Bayangkan berapa banyak pahala yang dituai, yang dipetik, yang diperolehi oleh tim surau yang menguruskan perkuburan ini. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafnihi fa innahu yarji' min al-ajri biqirataini kullu qirat mislu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji' biqirat atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang mengiringi jenazah muslim dengan penuh iman dan mengharap pahala. Ini kerja yang sahabat-sahabat kita tim dok buat ni. Mengiringi jenazah. Ada yang diambil di rumah, bawa pergi ke masjid, selesai mandi di masjid, bawa pergi ke perkuburan, mengiringi. Barang siapa yang mengiringi jenazah, kemudian sampailah selesai disembahyangkan, lagi ada rumah ataupun di masjid, wa yafrahu min dafniha, dan tunggu sampai selesai pengkebumian. Urus ni daripada mati orang telefon, abang kata ni ada satu kematian di mana, di taman sekian, lorong sekian, rumah nombor sekian, dia pergi bawa pergi mana tempat yang patut, masjid, mesti uruskan pengurusan jenazah, sungguh sampai semayang, bawa pula pergi ke kubur. Dia buat dua benda. Satu apa dia? Semayang. Dan yang kedua, tunggu sampai selesai pengkebumian. Nabi kata fa innahu yarji' minal ajri biqirataini. Depa ni balik rumah, depa bawa balik pahala sebanyak 2 qirat. 2 qirat. Kullu qirat mislu Uhud. Nabi kata satu qirat pahala sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan, kalau sekiranya dia buat half saja, dia sampai semayang saja, lepas itu dia ada kerja, dia pergi ke lain, bawa balik satu bukit Uhud, pahala sebesar satu bukit Uhud. Kalau dia tunggu sampai komplit selesai pengkebumian, dia dapat pahala sebesar 2 bukit Uhud. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, bukit Uhud. Siapa pernah pergi haji, pernah pergi umrah, ziarah bukit Uhud, tengok bukit Uhud ni. Dia ada belah utara Madinah. Madinah, Masjid Nabi itu dia duduk belah utara masjid bukit Uhud ni. Lebih kurang 5 km, 5 km daripada center bandar Madinah. Dekat ya. Dan dia adalah bukit yang paling besar dan paling panjang di bumi Madinah. Mekah, Madinah ni, Negeri Arab ni, bukit banyak lah tuan-tuan. Bukit banyak. Di Madinah, bukit yang paling besar dan paling panjang ialah bukit Uhud. Panjang dia 6 km. Pada ujung tu sampai ujung ni 6 km panjang. Ketinggian dia 450 meter. Dipanggil Uhud, Uhud daripada perkataan ahad. Wahid.
Maksud dia apa? Satu. Dipanggil bukit itu Uhud kerana dia bersendirian. Dia tak bercantum dengan bukit lain. Dia saja bukit Uhud ni. Dan warna dia lain daripada bukit-bukit lain. Warna dia kemerah-merahan. Bukit lain hitam. Dia kemerah-merahan. Dan istimewa dia ni pasal apa? Pasal Nabi kata, Nabi tengok bukit Uhud tu, Nabi kata, haza jabal. Nabi kata, ini bukit, yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini bukit, dia sayang kita, kita sayang dia. Bukit Uhud. Nabi SAW kata apa? Orang yang involved, yang terlibat di dalam pengurusan jenazah ini, kalau sekiranya dia semayang saja, dia dapat sebiji bukit Uhud, pahala dia. Kalau dia sampai selesai pengkebumian, dia dapat 2 bukit Uhud, pahala dia. Tuan-tuan, di akhirat esok, di ketika kita mengharapkan pahala daripada Allah, tuan-tuan, benda ni main dekat kita. Tuan-tuan, kita menyesal, tuan-tuan. Menyesal apa? Menyesal pasal apa dulu aku tak join tim mereka ni. Apa ramai kita hari ini? Kita very ignorance. Kita very ignorance. Kita tak ambil peduli. Kita tak kisah. Kawan kita, saudara kita, jiran tetangga kita mati, kotlah kita nak pergi tunjuk muka, pergi semayang jenazah untuk dia pun kita tak pergi. Kita very ignorance. Kita jenis tak kisah, kita nak hidup kita ya. At least kita ada masjid Allahu Akbar semayang. Esok kita mati, dia tak boleh semayang, dia dah masuk kubur dah. Anak dia main semayang kat kita. Bila kata pula, hari ni dia mati kita semayang, esok kita mati dia semayang, kacau kan. Dah lah, dia dah habis lah, kita dah semayang dah, dia tu anak dia main semayang kat kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan cerita lawak, ini bukan cerita, ini tuan-tuan, ini cerita pahala besar yang akhirat esok, bukan kata kita menyesal. Pasal apa menyesal? Pasal kita tak duduk dalam grup ni. Menyesal. Tengok, ya Allah, kata mereka ni punya bagus pahala. Aku tengok dia biasa, tapi dia terlibat di dalam menguruskan jenazah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang dikatakan buat baik. So, pengurusan jenazah ini di antara perbuatan baik. Yang menjentik yang menjentik hati saya serumai malam ni. Pasal nak menyuntik. Dia menjentik, saya menyuntik semangat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni dia kuat duk turun lah logia dah, dia nak habis dah 9.20 permit Pak Haji patah bagi kat saya 9.30. Dia kata tadi, Ustaz 9.30 yang 2 lebih. Saya kata okey bos. Saya kata okey bosku. Dia kata pasal apa? Pasal dia kata si minyak pun nak kena tengok juga sekali lagi. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia tuan-tuan? Kesimpulan dia, kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat, jangan. Paling tidak, ni logia dia duduk turun itu. Paling tidak apa tuan-tuan? Paling tidak doa jalan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Safwan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kata dia, qadimtu Syam fa ataitu Abu Darda fi manzili falam ajidhu wa wajadtu Umma Darda faqalat aturidul hajj al-'am faqultu na'am qalat fad'u Allah lana bi khair fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslim di akhihi bi zahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimisl.
قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu orang yang bernama Safwan, dia ni bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Safwan bin Abdillah. Safwan ni nama gelaran, nama dia betul Uwaimir bin Malik, nama betul dia. Dia wafat 32 Hijrah. Safwan kata apa? Dia kata aku pergi ke Syam. Syam ni mana tuan-tuan? Syria. Sahabat Nabi tuan-tuan, semua mati, kebanyakan mati luar. Bila Nabi wafat, dia pakat keluar. Keluar apa? Bawa Islam pergi ke tempat lain. So dia kata, Safwan kata apa? Qadimtu Syam. Aku pergi ke Syam, ke Syria. Pergi buat apa? Nak pergi cari Abu Darda. Abu Darda misalkan tentang cerita dia pula panjang pula 9.5. Pak Haji di Bali sejadah mereka saya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia sampai di Syam, dia nak pergi cari Abu Darda. Jumpa rumah Abu Darda. Falam ajidhu, tapi Abu Darda tak ada di rumah. Wa wajadtu Ummad Darda, isteri dia ada. Isteri dia dipanggil Ummu Darda. Jumpa. Faqalat aturidul hajj al-am. Isteri Abu Darda kata dekat Safwan. Dia kata aturidul hajj al-am. Ini musim dia ni. Isteri Abu Darda kata dekat Safwan, dia kata hang pi haji tak tahun ni? Ni musim ni, musim. Kapal pertama dah pi dah. Ni musim. Syahbandar ramai pergi tahun ni. 3 orang. 3 ni mau pergi serbu rumah mereka. Pasal apa? Ummu Darda tanya Safwan, dia kata hang pi haji ke tahun ni? Faqultu na'am. Dia kata ya, insya-Allah saya pi tahun ni. Faqalat, kata Ummu Darda, fad'u Allah lana bi khair. Ini sunnah Nabi. Apa dia? Dia kata jangan lupa sana doa kat kami. Ini sunnah. Kita dengar orang nak pergi haji, kita dengar orang nak pergi umrah, yang ni jangan lupa. Dan satu jangan lupa, salam lepas sikit lah. Salam modal lepas sikit. Beda shawarma, apa, mango lassi, apa, abang segelas, apa. Cukup. Kan? Dia kata salam saja. Dia kata tak nak apa. Bagi sikit. Kan? Dia pun pergi sana, dia order shawarma satu nak makan, nampak muka kita. Alhamdulillah. Dia masuk masjid semayang, tengok Kaabah, semacam yang angkat tangan. Ya Allah, lapangkanlah hidup Ustaz Samsuri. Amin. Kan? Rupanya ini sunnah Nabi SAW. Apabila Safwan sampai di Syam, sampai di Syria, dia cari Abu Darda, jumpa rumah, Abu Darda tak ada, ada isteri dia saja. Isteri dia kata, Abu Darda tak ada, Abu Darda keluar. Safwan, dia kata, hang pi haji ke tahun ni? Dia kata, ya, saya pi haji insya-Allah. Fad'ullaha lana bi khair. Jangan lupa sana esok doa kat kami, doa yang baik-baik. Begitu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi ni, baik laki-laki baik perempuan. Tengok depa ni macam mana. Depa ni cakap ya abang kata Nabi kata, cakap ya abang kata Nabi kata. Depa pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Darda kata apa? Dia kata pasal Nabi SAW kata dulu masa Nabi hidup. Nabi kata da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Nabi kata kawan-kawan kita, kalau dia teringat dekat kita, kalau dia doa kita tanpa pengetahuan kita, di belakang kita, mustajabah. Nabi kata itu doa mustajab. Kalau depan kita dia doa ni tak tahu lagi. Kita tengok muka dia ni lain macam dia doa. Kita tak ada di depan. Dia doa ada di mana tah tu. Dia doa angkat tangan minta. Dia duk minta, dia duk sebut nama kita. Dia duk minta. Ini doa bi zahril ghaib. Doa di belakang kita. Kita tak tahu. Apatah lagi dia doa di Makkah.
apatah lagi dia doa dalam musim haji, apatah lagi dia doa ketika dia wukuf di Arafah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia angkat tangan depan Allah, dia minta, dia sebut nama kita. Nabi kata apa? Mustajabah. Nabi kata mustajab doa itu. Dan lagi satu, Nabi kata apa? Wa inda ra'sih malakun muwakkal. Orang yang berdoa ini, Allah Subhanahu wa taala letak satu malaikat dekat kepala dia. Ada satu malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al malakul muwakkal bih amin. Bila dia doa ni, ada satu malaikat yang memang Allah assign dia, Allah letak dia di sebelah kepala orang ni. Bila dia sebut, ya Allah, lapangkanlah hidup Ustaz Samsuri, malaikat yang ditugaskan oleh Allah di sebelah ni, dia kata apa? Amin. Malaikat mengaminkan doa dia. Walaka bimislin. Bahkan Nabi kata apa? Dia doa kebaikan kita, doa yang sama dapat kat dia. Dia minta Allah lapangkan hidup kita, Allah akan lapangkan hidup dia yang berdoa. Win-win situation. Dia doa untuk kita, kita win, dia juga win. Maksud hadis ni apa dia, tuan-tuan? Kita kalau jumpa orang baik-baik ataupun kita jumpa orang nak pergi Mekah, minta dia tolong doa. Satu. Yang kedua, kita sendiri selalulah doa untuk kawan-kawan kita. Pasal apa? Bila kita doa, malaikat muwakkal, malaikat yang diwakilkan doa dah ni, amin. Dia mengaminkan doa itu. Safwan dengar macam tu, okey. Qal fakharajtu ila suq. Dia pun kata tak apa, Ummu Darda, saya keluar dulu. Dia keluar, dia pergi suq, pergi pasar, pergi market. Pam, jumpa dengan Abu Darda. Falaqitu Abu Darda. Memang dia pergi nak cari Abu Darda, tak ada di rumah. Dia pergi jumpa di market. Dia jumpa Abu Darda. Faqala li misla zalik. Jumpa Abu Darda, macam mana bini dia kata tadi, macam itulah Abu Darda pun kata. Kata apa? Abu Darda kata dekat dia, Safwan, hampir haji kata ni? Dia kata, naam, insya-Allah saya pergi haji. Jangan lupa doa kebaikan untuk kami. Exactly macam bini dia tadi, macam itulah Abu Darda. Maksud dia apa? Abu Darda dengan isteri dua-dua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita tak boleh buat banyak benda baik, buat macam ni. Buat macam ni. Tu selalu ingat tak elok ke orang, ingat baik-baik untuk orang. Doa baik-baik untuk orang. Satu. Kita doa di belakang dia mustajabah. Doa itu mustajab. Malaikat aminkan pula doa kita. Dan apa kita minta dekat kawan kita, kita akan dapat. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum akhir. Tadi kata logia, dia naik balik. Dia naik balik. Tanpa sedar, dia naik balik. Pak Haji, 9.30 tak apa Haji? Okay, dia pengurusi tuan-tuan, jangan main-main. Dia bangkit berdiri, dia tunjuk gitu, saya berhenti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi pesanan sebelum akhir. Nabi kata dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba. Satu hari satu orang lelaki buat salah. Salah apa? Minum arak. Besar tak salah minum arak? Besar tuan-tuan. Orang bawa dia mai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang terang minum, mabuk dan bau arak. Qal idribuhu. Nabi kata sebat dia. Kesalahan minum arak di dalam hukum hudud apa dia? Sebat. Nabi kata idribuhu, pukul dia. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah ada. Abu Hurairah kata fa minna dharib bi yadihi wadh-dharib bi na'lihi wadh-dharib bi thawbihi. Bila Nabi kata lagu tu, dia pakai sedekah dia ni. Tapi bukan buat sampai 3 suku maut. Dah ada ambil kasut pukul, ada ambil baju pukul, ada yang pukul dengan tangan. Itu hukum dalam Islam. Bukan pi bagi sampai 2 isi dah. Bagi sebagai ta'dib. Dia kata sebagai bagi adab, didikan dekat dia.
Next time, you don't ever do it again. Jangan buat dah. Falamman sarafa, bila dah habis, Nabi kata, okey, cukup. Lepas dia. Nabi kata, jangan buat dah lepas ni. Jangan minum arak dah. Qala ba'dul qaum, ada hak terlebih ni. Hak terlebih ni. Dia kata, akhzakallah. Dia qayau kata. Dia kata, Allah hina hang. Hukuman dah jalan. Hidup qayau pula lagi. Akhzakallah. Allah hina hidup hang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar. Nabi kata apa? La taqulu hakaza. Nabi kata jangan sampai macam tu. Yang terlebih sampai macam tu. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu bantu syaitan rosakkan dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kita jangan terlebih. Orang buat salah, orang buat silap, jangan terlebih. Duduk maki hamun, kata dia ni dah kapiak dah, dia ni dah jadi leguni dah, dia ni apa. Tuan-tuan, kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita punya level ni apa dia? Bagi kemaafan dan doa yang baik-baik untuk dia. Jangan lebih. Jangan kita pergi ambil alih pula kerja Tuhan yang nak menghukum orang. There is a limit. There is a limit. Don't go beyond that limit. Jangan pergi lebih daripada sempadan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah atas segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Thank you so much dekat Tuhan. Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita ada family. Allah bagi kita isteri yang baik. Allah bagi dekat kita anak-anak yang baik-baik. Allah bagi dekat kita ada makan minum cukup di rumah. Tak mewah, tapi ada makan minum yang cukup. Orang kena harum manis, kita kena kemboja pun okey. Lebih kurang. Cuma hak nu dia punya tekstur halus, hak ni dia kasar sikit, belahak sopa. Okey? Thank you so much dekat Tuhan. Terima kasih banyak. Allah bagi dekat kita makan minum yang cukup. Ada rumah, ada kenderaan. Orang boleh pakai Bugatti. Orang boleh pakai, kita ada sebiji. Apa? Hak ganai lah ni dulu, Myvi lah ni apa? Beza ke apa? Oh, ganai lah ni, dia kata ganai. Ada hak tu pun syukur, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah Allah bagi dekat kita. Kenderaan yang cukup untuk bawa kita ke mana-mana. Allah bagi kat kita ilmu, kita reti halal haram apa lebih kurang. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi dekat kita rezeki RM2 cukup. Tak ada anak kita mati keboloran, semua makan ada. Cuma orang makan lebih sikit, kita makan telur dadah. Alhamdulillah. Pasal apa sebut telur 2 kali ni? Pasal apa? Subsidi tarik RM5. Bulan 8 tarik RM5 lagi. Tarik sekupang. 2 kali sebut telur dadah. Kan? Allah bagi dekat kita nikmat keamanan. Aman tuan-tuan, aman. Tuan-tuan nak main hari ni yang mengusik, yang menghalang tuan-tuan sikit apa dia? Hujan dia tadi ni, hujan. Tapi hari ni saya kenal Pak Haji Patah ni, dia pun satu wali juga di kawasan kita. Saya teks dia, kata Haji, pokok hujan duk main dah Haji. Saya kata dia, tuan-tuan tahu ni wali ni kata apa? Dia kata start dia, Ustaz start lagi dia nanti berhenti. Berhenti sungguh tuan-tuan. Saya tengok dia pun dah satu macam dah tadi. Dia tak biar tanya dia. Dia kata tadi, dia kata Ustaz hujan ni sat. Sungguh tuan-tuan. Main-main tak hujan lah. Alhamdulillah. Tak ada kalau kita kena si minyak dengan kuah banjir kita. Alhamdulillah. Allah bagi kat kita. Ada RM2 sikit sebanyak cukup. Ada keamanan, kita pergi mana pun tak ada jadi takut. Tuan-tuan, kesian saudara kita di Gaza. Kesian tuan-tuan. Hari ini baru Allah tunjuk sikit dia hantar api. Dia hantar api tuan-tuan. Harap-haraplah api ni, saya tak mau kata kan. Harap-haraplah itu daripada Allah Subhanahu wa taala bagi pengajaran kat mereka. Cukup kezaliman yang mereka buat ni cukup tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, tapi kita duduk di sini aman, damai, alhamdulillah. Allah bagi dekat kita yang paling utama tuan-tuan, kita orang Islam.
paling utama, paling besar daripada hak semua kita sebut tadi. Allah bagi kita jadi Islam. Kita duduk dalam masyarakat yang multiracial, yang majmuk, yang macam-macam ni, tapi Allah pilih kita, bagi Islam dekat kita, dan Allah bagi ada iman. Dengan iman itu kita boleh ada minat untuk agama. Jangan sampai Allah tarik balik semua benda ni. Jangan. Pasal apa? Bila Allah tarik balik, waktu itulah baru kita menyesal. Semua hak Tuhan bagi ni menyesal. Tuan-tuan pergi hospital tengok orang sakit sudahlah. Pergi tengok orang sakit di hospital. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa yang ada dalam diri dia? Sesalan. Silap saya dulu makan tak kontrol gula ni. Kaki potong 12 dah. Tak ada guna. Sebelum jadi macam tu, modul jaga. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jangan tarik balik segala nikmat ni, dan jadikanlah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi sekali apa yang kita sembang pada malam ni. Apa yang kita sembang malam ni, satu, kita start tadi dengan cerita sahabat muhajirin yang miskin pergi jumpa Nabi. Tak puas hati pasal orang kaya dah tapau semua kebaikan, sedangkan orang miskin ni kurang peluang. Kita dah sebut tadi cerita Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tanya apa semua dia buat. Ada siapa puasa hari ni, dia puasa. Ada siapa iring jenazah hari ni, dia semua benda dia buat. Kita dah tengok tadi ahli syurga. Di antara tanda ahli syurga apa dia? Hati bersih. Nabi kata tengok pintu tu, saat dia akan masuk ahli syurga. Saja sebut balik. Pasal apa? Tak ada, dia nyut lupa habis gitu. Kena si minyak pula, pergi. Dan repeat balik ni baru dia connect balik dengan hak tadi ni. Okey, apa dia? Ahli syurga, hati bersih. Tak ada pun duk bangkit tahajud sampai tiap-tiap malam ke apakah semua. Tapi apa dia? Dia kata seingat-ingat dia tak pernah tipu orang dan dia tak dengki kat siapa-siapa. Kita dah tengok dah tadi cerita bukan sahaja hati bersih, semua kena bersih. Nabi SAW siwak gigi dia. Hak tu pun Nabi jaga. Kebersihan. Jaga kebersihan diri itu juga kebaikan. Kita dah tengok tadi juga cerita buat baik bukan untuk orang. In ahsantum li anfusikum. Hang buat baik tu untuk hang. Pahala hang dapat, sana esok syurga hang yang dapat. Kita dah tengok juga tadi, carilah ruang dan peluang yang ada. Dekat mana ruang yang ada, kita buat. Saya buat contoh, Chief ADO ni pun terbaik. Kan? Dia tak pergi cari apa, dia sendiri tengok apa dia boleh buat, dia pun tak beritahu ke orang. Yang orang tahu tengok bila pun bersih bilik air ni. Dia mencari ruang, mencari peluang untuk buat baik. Saya dah bagi kredit kepada tim Tok Adi, Surau Al-Husna Shah Bandar. Macam mana seronoknya mereka buat kerja sukarela tanpa mengenakan sebarang bayaran. Kita dah tengok dah tadi, kalau kita tak mampu nak buat baik, jangan buat jahat. Kita dah bagi tahu dah tadi, kalau kita tak mampu buat baik, jangan buat jahat. Dan paling tidak, doa kebaikan untuk orang. Pasal apa? Bila kita doa kebaikan untuk orang, ada malaikat mendoakan untuk kita. Dan kita dah tengok dah tadi, jangan kita sekali-kali tolong syaitan merosakkan kawan kita. Dia dah buat salah dan dia dah dihukum. Jangan kita pergi tambah lagi kata Allah kata macam-macam, jangan. Kita membantu syaitan merosakkan hati dia. Dan kita dah ingatkan punya banyak nikmat Allah bagi dekat kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah, syukur kepada Allah, dan terima kasihlah kepada siapa-siapa yang buat baik kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih saya kepada pihak Surau Al-Husna kerana jemput saya pada malam ini, dan paling terima kasih kepada pasukan yang terlibat dengan pengurusan jenazah di surau ini. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, dan semoga kehadiran kita ini dinilai sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.